Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Abidin bin Osman, umur 80 tahun, menetap di Batu Rangkai, 69 duduk Batu Rangkai. Tapi bukan rumah ni lah, rumah mak angkat saya sana. Rintau ni mula-mula dulu saya tak masuk rintau lagi. Jadi yang mula-mula dulu panggil Pak Junui. Pak Junui dengan Abang Din. Nama dia sebenarnya Pak Junui itu Abdul Muttalib. Pak Din tu Zakaria. Dia tu lah yang mula-mula belajar silat lintau ni. Dia lama-lama demo lah flower. Masa tu datang gelanggang tu kan, siapa partner tu? Maksudnya kawan-kawan tu siapa? Itu masa itu kira macam mok ni sekali lah dia. Mok kadang-kadang dia dah tolong ngajar-ngajar sekali. Dia dah ngajar lah. Latif. Masa itu ada apa ni, Mae. Mula-mula tu kena belajar langkah lah dulu kan. Kena belajar langkah dulu. Kita pun kena ngajar orang pun cara macam tu lah. Belajar langkah. Lepas tu mulalah pecah langkah kan. Belajar lah cara macam mana orang, kalau orang bagi buah macam mana nak elak. Kita kena ajar lah macam mana nak lepaskan langkah dulu. Lepas tu baru buah. Buah tu kita dah mahir dah buah, silat lah. Buah apa yang Tok paling suka buat? Selalunya buah apa ni, nombor 2 tu. Buah apa tu? Nombor 2 je. Nombor 2 selalu itulah. Kebanyakan orang belajar itulah yang suka dia buat. Yang tenang. Tenang untuk Tak ada. Dia bila belajar berlepas apa pantai. Bila orang tu berlepas kan, dia tentu di siku kita. Kita tepis tu sapu kaki dia. nombor 2. Bila sapu dia jatuh lah. Itu nak belajar jatuh tu. Jangan jatuh lontang.